Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Khairina Erisha binti Khalid. Saya dari kelas PT1 S2.13. Pembentangan saya bertajuk Guru Berjiwa Pendidik Pemangkin Kemejadian Aspirasi Pendidikan Negara ke arah Malaysia sebagai hub pendidikan antarabangsa. Tajuk ini menekankan bahawa kejayaan aspirasi pendidikan negara bukan hanya bergantung kepada dasar, tetapi sangat bergantung kepada kualiti dan jiwa seseorang guru sebagai pelaksana utama sistem pendidikan. Pendidikan merupakan asas utama pembangunan sesebuah negara kerana melalui pendidikanlah modal insan dibentuk secara sistematik. Menurut Morrison 2019, pendidikan bukan sekadar proses penyampaian ilmu, tetapi satu proses pembentukan nilai dan struktur sosial masyarakat. Dalam konteks Malaysia, aspirasi pendidikan menentukan bentuk modal insan yang ingin dilahirkan. Manakala, hala tuju pendidikan memastikan aspirasi tersebut dapat dilaksanakan secara berfasa dan terancang. Namun begitu, keberkesanan semu dasar ini akhirnya bergantung kepada guru sebagai pelaksana utama di bilik darjah. Aspirasi pendidikan merujuk kepada matlamat jangka panjang sistem pendidikan negara. Dalam konteks Malaysia, aspirasi ini digariskan secara jelas dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM. Hala tuju pula merujuk kepada strategi dan pendekatan pelaksanaan bagi memastikan aspirasi tersebut dicapai secara sistematik dan berperingkat. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia 2013, transformasi pendidikan perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan konsisten bagi meningkatkan kualiti sistem pendidikan negara. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 merupakan pelan transformasi pendidikan selama 13 tahun yang dilaksanakan dalam 3 gelombang utama. Gelombang pertama, menekankan pengukuhan asas sistem. Gelombang kedua, memacu peningkatan kualiti. Manakala, gelombang ketiga, memberi fokus kepada kecemerlangan dan kelestarian transformasi. Plan ini dirangka berdasarkan penanda aras antarabangsa bagi memastikan sistem pendidikan Malaysia setanding dengan sistem pendidikan berprestasi tinggi dunia. PPPM menggariskan 5 aspirasi sistem iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Akses memastikan semua kanak-kanak mendapat peluang pendidikan. Kualiti menekankan standard antarabangsa. Equity pula bertujuan mengurangkan jurang pencapaian. Perpaduan menyokong integrasi nasional. Manakala, kecekapan memastikan pengurusan sumber yang optimum. Kelima-lima aspirasi ini menjadi asas kepada transformasi sistem pendidikan negara. Selain aspirasi sistem, PPPM turut menetapkan 6 aspirasi murid iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, dewi bahasa, etika dan kerohanian, serta identiti nasional. Ini menunjukkan bahawa sistem pendidikan Malaysia tidak hanya memberi penekanan kepada pencapaian akademik, tetapi juga pembangunan sasiah dan jati diri. Pendekatan ini selari dengan konsep
insan seimbang yang ditekankan dalam sistem pendidikan negara. Keenam-enam aspirasi murid dalam PPPM bukan sekadar sasaran umum tetapi merupakan indikator kemejadian murid yang perlu diterjemahkan secara konsisten dalam bilik darjah. Namun begitu, secara kritikal, cabaran utama bukan pada perancangan dasar tetapi pada pelaksanaannya. Jurang antara dasar dan pelaksanaan boleh berlaku sekiranya guru tidak benar-benar memahami maksud aspirasi tersebut. Sebagai contoh, kemahiran berfikir sering disalah tafsir sebagai soalan aras tinggi semata-mata, sedangkan hakikatnya ia melibatkan proses pembelajaran yang membina penaakulan secara sistematik. Oleh itu, kejayaan aspirasi pendidikan amat bergantung kepada tahap profesionalisme guru sebagai pelaksana utama dasar. Bagi memastikan aspirasi ini dicapai, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua diperkenalkan sebagai instrumen penjaminan kualiti sekolah. Instrumen ini menilai kepimpinan, pengurusan organisasi dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahawa kualiti pendidikan perlu dipantau secara sistematik dan berterusan. Dalam era globalisasi, pendekatan pedagogi turut mengalami perubahan. Pembelajaran berpusatkan murid memberi ruang kepada murid untuk aktif membina pengetahuan. Kemahiran abad ke-21 seperti komunikasi, kolaborasi, kreativiti dan pemikiran kritis menjadi fokus utama. Transformasi ini penting bagi memastikan murid mampu bersaing di peringkat global. Perubahan aspirasi dan pedagogi ini memberi implikasi besar terhadap guru. Guru tidak lagi berperanan sebagai penyampai maklumat semata-mata, tetapi sebagai fasilitator pembelajaran. Menurut Hargreaves dan Fulan 2020, pembangunan profesional guru merupakan faktor utama dalam meningkatkan kualiti sistem pendidikan. Konsep guru berjiwa pendidik merujuk kepada guru yang bukan sahaja kompeten dari segi pedagogi tetapi juga mempunyai nilai profesionalisme, integriti dan komitmen yang tinggi. Konsep ini selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan pembangunan insan secara menyeluruh dan harmonis. Oleh itu, guru berjiwa pendidik menjadi pemangkin utama kepada kemejadian murid dan kejayaan aspirasi negara. Selain kompetensi dan profesionalisme, satu dimensi yang sering kurang diberi perhatian ialah pembinaan identiti guru sebagai ejen sosial. Guru bukan sahaja membentuk pencapaian akademik, tetapi turut mempengaruhi cara murid melihat dunia, memahami kepelbagaian dan membina pandangan terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, guru berperanan sebagai moral agent yang membimbing murid membentuk nilai kewarganegaraan dan tanggungjawab sosial. Sekiranya dimensi nilai ini diabaikan, sistem pendidikan mungkin berjaya dari segi statistik tetapi gagal dari segi pembentukan insan. Seterusnya, slide ini menekankan bahawa
Sasiah guru merupakan asas kepada profesionalisme keguruan. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi menjadi teladan kepada murid dalam aspek tingkah laku, nilai dan disiplin. Disiplin serta komitmen profesional menunjukkan tahap kesungguhan guru dalam melaksanakan tanggungjawab. Murid akan lebih menghormati dan mencontohi guru yang konsisten dalam sikap dan tindakan. Selain itu, empati terhadap kepelbagaian murid amat penting dalam konteks masyarakat majmuk. Guru perlu memahami latar belakang sosial, emosi dan budaya murid agar proses pembelajaran lebih inklusif dan adil. Hal ini selari dengan pandangan Yahya Don et al. 2022 yang menegaskan bahawa sasiah dan integriti guru menjadi indikator utama profesionalisme. Etika keguruan membentuk kepercayaan masyarakat terhadap profesen perguruan. Amanah dan tanggungjawab moral bermaksud guru melaksanakan tugas bukan sekadar memenuhi arahan tetapi sebagai satu komitmen terhadap pembentukan generasi masa hadapan. Menghormati hak dan kebajikan murid juga penting dalam memastikan persekitaran pembelajaran yang selamat dan positif. Guru perlu mengelakkan diskriminasi dan bersikap adil dalam membuat keputusan akademik atau disiplin. Menurut Yahya Don et al. 2022, etika profesional yang kukuh membantu memperkukuh imej dan martabat profesen perguruan di Malaysia. Dalam era globalisasi, kompetensi guru perlu berkembang selari dengan perubahan semasa. Literasi digital bukan lagi pilihan tetapi keperluan dalam pengajaran abad ke-21. Guru juga perlu memiliki kemahiran komunikasi dan kolaborasi yang berkesan, terutamanya dalam pembelajaran berpusatkan murid. Selain itu, pemikiran kritis membantu guru membuat keputusan pedagogi yang lebih tepat berdasarkan refleksi dan data. Hargreaves dan Fulan 2020 menekankan bahawa pembangunan profesional berterusan merupakan kunci kepada peningkatan kualiti guru dalam sistem pendidikan. Guru memainkan peranan penting dalam membangunkan modal insan yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan sosial. Pendekatan ini selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan pembangunan insan secara holistik. Oleh itu, guru bukan hanya bertanggungjawab terhadap pencapaian akademik tetapi juga pembentukan nilai dan jati diri murid sebagai warga negara yang bertanggungjawab. Transformasi kurikulum dilaksanakan bagi memastikan pendidikan kekal relevan dengan keperluan semasa dan masa hadapan. Penekanan terhadap STEM dan TVET menunjukkan usaha negara dalam membangunkan kemahiran teknikal dan inovasi. Integrasi teknologi pula membantu murid menyesuaikan diri dengan revolusi Industri 4.0. Langkah ini selari dengan hasrat transformasi yang digariskan dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Malaysia
beraspirasi menjadi hub pendidikan antarabangsa dengan menawarkan sistem pendidikan yang berkualiti dan kompetitif. Reputasi akademik, penggunaan bahasa Inggeris serta kos pendidikan yang berpaututan menjadi faktor utama tarikan pelajar antarabangsa. Menurut UNESCO 2020, sistem pendidikan yang inklusif dan berkualiti meningkatkan daya saing negara di peringkat global. Dalam kursus GPPP 1092, topik 4 menekankan aspirasi dan hala tuju pendidikan negara. Manakala, topik 5 memberi penekanan kepada konsep guru berjiwa pendidik. Kedua-dua elemen ini saling berkait kerana aspirasi pendidikan tidak akan dapat dicapai tanpa guru yang memahami tanggungjawab profesionalnya. Dalam kursus GISC 1082 pula, topik 5 membincangkan Malaysia sebagai hub pendidikan antarabangsa. Aspirasi untuk menjadi hub pendidikan global memerlukan sistem yang diyakini berkualiti. Kualiti tersebut bukan sahaja diukur melalui infrastruktur dan dasar, tetapi melalui keberkesanan pengajaran guru di bilik darjah. Justeru, jelas bahawa peranan guru bukan sahaja penting dalam konteks nasional, tetapi turut memberi implikasi terhadap reputasi pendidikan Malaysia di peringkat antarabangsa. Beberapa faktor menyokong aspirasi ini termasuk infrastruktur pendidikan yang baik, persekitaran yang aman dan kestabilan sosial. Selain itu, kerjasama antara institusi tempatan dan antarabangsa membantu meningkatkan pengiktirafan global sistem pendidikan Malaysia. Organisasi antarabangsa seperti UNESCO menekankan kepentingan pendidikan berkualiti melalui SDG 4. Matlamat ini memberi fokus kepada akses pendidikan yang saksama dan peningkatan kualiti pembelajaran. Kerjasama antarabangsa membantu negara memperkukuh sistem pendidikan melalui perkongsian amalan baik. Hasrat Malaysia menjadi hub pendidikan antarabangsa perlu dilihat dalam kerangka global seperti Matlamat Pembangunan Mampan yang digariskan oleh UNESCO melalui SDG 4 iaitu memastikan pendidikan berkualiti, inklusif dan saksama. Sekiranya guru tidak bersedia mengadaptasi pendekatan pedagogi yang responsif terhadap kepelbagaian budaya dan latar belakang murid, aspirasi ini mungkin sukar direalisasikan. Ini menunjukkan bahawa profesionalisme guru bukan sahaja memenuhi tuntutan nasional tetapi juga sejajar dengan standard global. CPLM 2019 berfungsi sebagai penanda aras bagi mengukur tahap literasi dan numerasi murid di Asia Tenggara. Melalui perbandingan serantau, negara dapat menilai keberkesanan dasar dan membuat penambahbaikan berasaskan data. Walaupun berpotensi menjadi hub pendidikan, Malaysia berdepan persaingan global yang semakin sengit. Isu brain drain dan keperluan penjaminan kualiti berterusan turut menjadi cabaran utama. Oleh itu, pelaksanaan dasar yang konsisten dan profesionalisme guru menjadi faktor penentu kejayaan. Dalam konteks global,
Guru perlu sensitif terhadap kepelbagaian budaya dan latar belakang murid. Selain itu, guru perlu adaptif terhadap perubahan teknologi dan dasar pendidikan. Kompetensi komunikasi global juga penting dalam menyokong aspirasi pengantarbangsaan pendidikan. Aspirasi pendidikan hanya dapat direalisasikan melalui guru yang berkualiti dan berkomitmen. Guru menjadi penghubung antara dasar pendidikan dan pelaksanaan sebenar di bilik darjah. Secara kritikal, dasar pendidikan tidak akan berjaya tanpa pelaksana yang komited. Keberkesanan sesuatu dasar bergantung kepada bagaimana guru mengaplikasikannya dalam pengajaran harian. Sebagai guru pelatih, kita perlu menguasai pedagogi moden dan sentiasa melakukan refleksi kendiri. Literasi digital dan etika profesional perlu diperkukuh sejak awal latihan perguruan. Selain itu, sebagai guru pelatih IPG, saya menyedari bahawa tanggungjawab ini memerlukan persediaan yang berterusan. Kita bukan sekadar mempelajari teori pendidikan, tetapi perlu menginternalisasikan nilai profesionalisme dan integriti dalam diri. Penguasaan pedagogi, literasi digital dan kemahiran berkomunikasi global menjadi keperluan asas bagi menyokong aspirasi negara. Oleh itu, proses latihan perguruan di IPG perlu dimanfaatkan sepenuhnya bagi membina kompetensi diri sebelum melangkah ke alam profesion. Latihan profesional berterusan dan PLC perlu diperkasakan. Kolaborasi antarabangsa dapat meningkatkan pendedahan kepada amalan terbaik global. Pendidikan memerlukan sokongan ibu bapa dan masyarakat. Jadi, kerjasama ini dapat membantu memperkukuh keberkesanan sistem pendidikan. Profesionalisme guru menentukan martabat profesion. Guru yang berintegriti dan kompeten akan dipandang tinggi oleh masyarakat. Aspirasi pendidikan memerlukan guru berjiwa pendidik. Guru berkualiti melahirkan murid berkualiti. Seterusnya, meningkatkan reputasi negara di peringkat global. Guru berjiwa pendidik merupakan pemangkin utama kepada kemenjadian murid dan kejayaan aspirasi pendidikan negara. Sebagai bakal guru, saya menyedari bahawa tanggungjawab ini memerlukan komitmen integriti dan kesediaan untuk terus belajar demi masa depan pendidikan negara. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.